Selamat berjumpa lagi. Data terkini Kementerian Tenaga Manusia MOM menunjukkan jumlah pemberhentian pekerja meningkat pada suku pertama 2026. Pada tempoh yang sama, tambahan pekerjaan pula adalah lebih rendah berbanding suku terakhir 2025. Berita pembuangan pekerja juga kini semakin ketara. Contohnya terbaru adalah syarikat Lazada. Sejauh manakah ini isyarat jelas kepada para pekerja tempatan supaya lebih berwaspada? Jika benar, golongan manakah yang paling terdedah? Dalam segmen analisis berita malam ini, pemimpin Pergerakan Buruh Abdul Samad Abdul Wahab berkongsi kupasan beliau. Menurut perangkaan MOM, jumlah pekerja hanya meningkat 9,400 pada suku pertama 2026. Ini lebih rendah berbanding tambahan 17,700 pekerja pada suku keempat 2025. Sebaliknya, 3,830 pekerja diberhentikan pada suku pertama tahun ini, lebih tinggi berbanding 3,990 pada suku sebelumnya. Cukup memprihatinkan ialah para pemegang ijazah merupakan golongan paling terjejas berbanding golongan pekerja yang lain, iaitu meningkat kepada 3,1 pekerja bagi setiap 1,000 pekerja berbanding kadar 2,6 pekerja yang dicatat pada suku keempat tahun lalu. Naib Presiden NTUC Abdul Samad Abdul Wahab menjelaskan mengapa para pekerja tempatan perlu sedar akan hakikat ini. Dunia telah berubah. Bukan ijazah yang pastikan anda mempunyai kerjaya yang tetap, tetapi kemahiran apa yang anda bawa. Dan kemahiran itu akan sentiasa harus diperbaiki. Kita telah dengan adanya sekarang kita lihat AI lagi akan menjejas banyak lagi. Ijazah hanya memberikan mereka pasport untuk dapatkan pekerjaan, untuk membina kerjaya. Ijazah itu tidak menjaminkan bahawa mereka akan kekal di satu pekerjaan. Encik Samad bagaimanapun menekankan ini tidak bermakna ijazah dan sijil tidak lagi penting. Sebaliknya, ia perlu digandingkan dengan minda dan sikap yang positif terutama dalam meningkatkan kemahiran agar menjadi aset berharga kepada syarikat. Golongan siswaza muda juga perlu sentiasa bersikap terbuka kepada peluang-peluang pekerjaan yang tersedia. Kalau berbezaan gaji antara 2-300, saya harapkan para ijazah yang baru keluar daripada pengajian, ambil dulu. Cari, dapatkan pekerjaan dulu. Jangan terlalu menghitung, kawan saya dapat kerja sini, gaji lebih. Itu dah memang rezeki dia. Tapi kita yakin kita dapat masuk pekerjaan, dapat pengalaman dan kita jadikan itu sebagai titik permulaan kita untuk mendapatkan kerja yang lebih baik di lain syarikat. Jadikan kita ini sebagai seorang aset kepada syarikat. Sikap dan minda yang tepat perlu dititik beratkan melihat kepada hasil sebuah kajian terbaru yang menunjukkan pekerja Singapura kurang terlibat di tempat kerja. Menurut kajian yang dijalankan oleh Institut Pengarah Singapura dan Gallup, hanya 14% pekerja tempatan yang mengaku terlibat di tempat kerja tahun lalu. Ini jauh lebih rendah berbanding rakan-rakan mereka di peringkat serantau dan dunia. Malah trend tersebut semakin memprihatinkan bagi golongan pekerja berusia bawah 35 tahun. Mereka lebih cenderung bersikap negatif di tempat kerja, kurang yakin dengan prospek kerjaya serta berasa lebih tertekan. Saya lebih membimbang sekiranya pekerja itu tidak melibatkan diri lebih, tidak mahu buat yang lebih. Sebab di ramai sana ada yang mencari pekerjaan. Jadi kita sebagai seorang pekerja harus akun tentang bab ini. Macam mana kita nak pastikan kita ini merupakan suatu keperluan buat syarikat itu. Bukanlah suatu yang mencukupkan angka, kerana kurangnya melibatkan diri berarti kurangnya peluang kerjaya anda di dalam tempat syarikat itu. Namun, tambah Naib Presiden NTUC itu, syarikat dan majikan juga perlu memainkan peranan mereka untuk menambat hati pekerja tempatan. Mereka mungkin boleh mengambil contoh daripada pendekatan positif pihak pengurusan serantau. Perbezaan terbesar, ketua-ketua di rantauan, ketua CEO mereka lebih turun padang berbanding majikan di Singapura. Saya mengusulkan pada syarikat menghargai setiap pekerja anda, tidak kira umur, tidak kira kelulusan mereka. Mencari ruang dan setiap peluang yang mungkin untuk dapat melibatkan pekerja, terutama yang pekerja muda. Sebab pekerja muda ini mereka membawa nilai yang amat berbeza.
Mereka lebih digitally connected lah, ya. Tapi orang lebih muda mungkin lebih pantas, mungkin lebih cepat